Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Puan Hasfariza dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Amizan bin Muhammad Afzal Nizam dan pada hari ini saya akan membentangkan tugasan kedua bagi kod khusus PBKK 3303 Bimbingan dan Kaunseling Kelompok. Tajuk perbentangan saya ialah faktor keberkesanan dan halangan pelaksanaan bimbingan dan kaunseling kelompok. Perbentangan ini penting kerana sebagai bakal kaunselor, kita perlu memahami bukan sahaja apa yang membuatkan kaunseling kelompok berjaya, tetapi juga mengapa ia kadang-kala gagal dan bagaimana kita boleh memperbaikikannya. Perbentangan saya hari ini dibahagikan kepada 5 bahagian utama. Pertama, saya akan mulakan dengan pengenalan ringkas tentang kaunseling kelompok. Kemudian, saya akan membincangkan 8 faktor keberkesanan yang menyokong kejayaan sesi. Seterusnya, saya akan menganalisis 5 kategori halangan yang boleh menjejaskan pelaksanaannya. Selepas itu, saya akan membuat analisis hubungan antara faktor dan halangan tersebut. Dan akhir sekali, saya akan mengemukakan cadangan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan secara praktikal. Sebelum kita masuk ke intipati, saya ingin meletakkan asas pemahaman kita tentang kaunseling kelompok. Kaunseling kelompok ialah proses terapeutik di mana ahli kelompok berinteraksi untuk mencapai perubahan positif melalui sokongan, penerokaan dan pemahaman bersama dengan bantuan seorang kaunselor yang bertindak sebagai permudah cara. Perkataan kunci di sini ialah terapeutik dan permudah cara yang bermakna kaunselor bukan pengarah tetapi pembimbing proses. Matlamat kaunseling kelompok merakumi perubahan positif tingkah laku, peningkatan kemahiran sosial dan interpersonal, sokongan emosi bersama ahli, penerokaan kendiri serta penyelesaian masalah secara kolaboratif. Dari segi proses, kaunseling kelompok melalui 5 fasa utama bermula dengan fasa permulaan untuk membina kepercayaan, fasa konflik untuk urus perbezaan, fasa perkembangan untuk capai kesepaduan, fasa penghasilan di mana perubahan nyata berlaku dan akhirnya fasa penamatan sebagai rumusan dan iktibar. Pemahaman tentang fasa-fasa ini penting kerana faktor keberkesanan dan halangan yang akan saya bincangkan seterusnya sangat berkait rapat dengan setiap fasa ini. Kita mulakan dengan faktor keberkesanan kaunseling kelompok. Saya akan membincangkan 8 faktor utama yang menyokong kejayaan proses kaunseling kelompok. 8 faktor keberkesanan ini ialah persekitaran kondusif, suasana terapeutik, kemahiran pemudah cara, pendedahan kendiri, ketulinan, kemahiran personal, penglibatan dan keterbukaan. 8 faktor ini bukan berdiri sendiri. Ia saling melengkapi dan mempengaruhi antara satu sama lain. Saya akan huraikan setiap faktor secara terperinci. Faktor pertama ialah persekitaran kondusif. Persekitaran kondusif merujuk kepada keadaan fizikal dan emosi yang selamat, selesa serta bebas dari gangguan. Ini termasuklah bilik khas yang mencukupi dengan privasi terjaga, susunan kursi berbentuk bulatan, pencahayaan dan pengudaraan yang baik serta bebas daripada gangguan bunyi luar. Mengapa ini penting? Sebagai kaunselor, kita perlu faham bahawa ahli tidak akan membuka diri jika mereka berasa tidak selamat secara fizikal. Persekitaran yang kondusif mewujudkan rasa selamat secara psikologikal, mengurangkan kebimbangan ahli dan menyokong proses terapeutik berlaku secara semula jadi. Bayangkan situasi yang ada dalam slide ini. Sesi dijalankan di bilik guru yang tiada privasi dan bising dengan suara pelajar lain. Ahli enggan berkongsi masalah peribadi kerana bimbang didengari oleh orang luar. Akibatnya,
sesi tidak berjalan dengan berkesan. Ini menunjukkan sebaik mana pun kemahiran kaunselor, jika persekitaran tidak kondusif, keberkesanan sesi akan terjejas teruk. Faktor kedua ialah suasana terapeutik. Suasana terapeutik ialah iklim emosi positif dalam kalangan kelompok yang menggalakkan penyembuhan dan perubahan melalui hubungan saling percaya, menerima dan menyokong antara ahli. Terdapat 4 elemen utama suasana terapeutik, iaitu kepercayaan, penerimaan, empati dan kesepaduan. Kepercayaan adalah asas di mana ahli mesti percaya bahawa maklumat peribadi tidak akan dibocorkan. Tanpa kepercayaan, tiada pendedahan bermakna akan berlaku. Penerimaan pula bermakna setiap ahli diterima tanpa syarat di mana tiada penghakiman atau kritikan. Empati pula, kaunselor dan ahli berusaha memahami perasaan orang lain dari perspektif mereka sendiri. Dan kesepaduan ialah rasa kekitaan yang kuat antara ahli untuk mengukuhkan lagi ikatan terapeutik. Lihat contoh situasi dalam slide ini. Seorang ahli yang baru menyertai kelompok rasa tertekan untuk bercakap. Namun, setelah kaunselor dan ahli lain menunjukkan penerimaan tanpa syarat, dia mula membuka diri dan berkongsi perasaan sebenar pada sesi ketiga. Ini membuktikan bahawa suasana terapeutik yang positif adalah pemangkin perubahan dalam kelompok. Faktor ketiga ialah kemahiran pemudah cara yang merupakan teras kepada keberkesanan kaunseling kelompok. Kemahiran pemudah cara terbahagi kepada 2, iaitu kemahiran personal dan kemahiran teknikal. Untuk kemahiran personal, terdapat 9 sifat utama, antaranya kepercayaan, penerimaan, berterus terang, role model, ikhlas, sabar, kecindan, daya tahan dan karisma. Sebagai kaunselor, kesemua sifat ini perlu ada dan ditonjolkan dalam sesi. Sifat-sifat ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, namun ia perlu datang dari diri secara ikhlas. Contohnya, kaunselor yang sabar akan menunggu seorang ahli pendiam selama beberapa minit tanpa memaksa. Lama-kelamaan, ahli itu mula bercakap sendiri apabila berasa dihormati dan tidak dipaksa. Di sinilah kesabaran seorang kaunselor menjadi aset yang sangat berharga. Bagi kemahiran teknikal pula, terdapat 9 kemahiran iaitu memimpin, parafrasa, mendengar aktif, pendedahan kendiri, menyoal, refleksi, konfrontasi, menyemak persepsi dan berumus. Setiap kemahiran ini mempunyai fungsi tersendiri dalam sesi kelompok. Izinkan saya fokus kepada 2 yang paling kritikal. Pertama, refleksi. Kaunselor mencerminkan balik perasaan ahli agar mereka lebih sedar tentang emosi yang sedang dialami. Contohnya, seperti yang ada dalam slide ini, kaunselor berkata, "Nampaknya awak berasa kecewa kerana rakan tidak faham awak." Ayat mudah ini membantu ahli sedar bahawa emosi sebenar yang belum pernah dinyatakan sebelum ini. Itulah kuasa refleksi. Kedua, konfrontasi. Ini bukan bermakna bergaduh. Ia bermakna kaunselor menunjukkan secara lembut pencagahan antara kata-kata atau tingkah laku ahli. Ini menggalakkan ahli lebih jujur dengan diri sendiri. Kesemua kemahiran teknikal ini perlu dikuasai oleh kaunselor kerana tanpanya proses kelompok tidak akan bergerak ke hadapan. Faktor keempat ialah pendedahan kendiri atau self-disclosure. Pendedahan kendiri ialah kesanggupan ahli kelompok untuk berkongsi maklumat peribadi, pengalaman, perasaan atau fikiran secara sukarela dalam suasana yang dipercayai. Jenis pendedahan kendiri merakumi pengalaman masa lalu, perasaan semasa, pemikiran dan kepercayaan peribadi, masalah yang dihadapi serta pencapaian dan kekuatan diri. Apabila ahli mendedahkan diri,
manfaatnya kepada kelompok amat besar. Ia menggalakkan ahli lain membuka diri, membina kepercayaan bersama, mewujudkan empati dan mempercepatkan proses terapeutik. Contoh dalam slide ini, seorang ahli berkongsi bahawa dia pernah gagal dalam peperiksaan dan berasa tidak berguna. Setelah ahli lain turut mendedahkan pengalaman kegagalan masing-masing, kelompok menjadi lebih padu dan saling menyokong. Ini dapat membantu ahli tersebut sedar bahawa mereka bukan seorang diri dalam pengalaman pahit mereka. Faktor kelima ialah ketulinan. Ketulinan merujuk kepada kesahihan dan keikhlasan kaunselor atau ahli kelompok dalam berinteraksi. Ia bermakna tidak bermuka-muka, konsisten antara kata-kata dan tindakan. Terdapat 4 dimensi ketulinan, antaranya kongruen, tidak defensif, konsisten dan jujur serta ikhlas. Kongruen bermaksud apa yang kaunselor fikirkan, rasakan dan katakan adalah selaras. Tidak ada penjagahan antara mesej lisan atau bukan lisan. Lihat contoh dalam slide ini. Kaunselor berkata, "Saya faham perasaan awak." Tetapi, nada suara dan bahasa badannya menunjukkan dia tidak mendengar dengan serius. Ahli lain dapat mengesannya dan mula hilang kepercayaan kepada kaunselor. Ini mengajar kita bahawa ahli kelompok sangat sensitif terhadap ketulinan. Jika kaunselor tidak tulen, ahli akan hilang kepercayaan dan seluruh proses terapeutik akan runtuh. Sebagai bakal kaunselor, kita perlu sentiasa sedar bahawa ketulinan adalah asas hubungan terapeutik yang bermakna. Faktor keenam ialah kemahiran personal kaunselor di mana sifat dalaman yang menyumbang kepada keberkesanan hubungan terapeutik. 6 kemahiran personal utama ialah empati, kesabaran, karisma, daya tahan, fleksibiliti dan kepekaan budaya. Saya ingin fokus kepada 2 yang sering diabaikan, iaitu fleksibiliti dan kepekaan budaya. Fleksibiliti bermakna kaunselor mampu menyesuaikan pendekatan mengikut keperluan semasa dinamika kelompok berubah. Seperti contoh dalam slide, kaunselor yang fleksibel menyedari ahli kelompok dari latar belakang berbeza. Dia menukar pendekatan komunikasinya daripada formal kepada santai apabila mendapati ahli lebih selesa dengan gaya berbual biasa. Ini sangat relevan dengan konteks Malaysia kerana kita mempunyai masyarakat yang berbilang budaya. Kepekaan budaya bukan sekadar teori, ia praktikal dan kritikal dalam sesi kaunseling kelompok sebenar. Faktor yang ketujuh ialah penglibatan aktif ahli kelompok. Penglibatan aktif merujuk kepada tahap komitmen, kehadiran dan sumbangan ahli dalam setiap sesi. Ahli yang terlibat aktif memberi dan menerima maklum balas serta menyumbang kepada perkembangan kelompok. Slide ini memaparkan 2 sisi. Yang pertama, tingkah laku yang menggalakkan dan yang kedua, tingkah laku yang menghalang. Tingkah laku yang menggalakkan termasuklah meluahkan perasaan secara terbuka, mendengar dengan penuh perhatian, komited dalam setiap sesi dan berani menyuarakan idea. Sebaliknya, tingkah laku menghalang seperti memonopoli perbincangan, bersikap dingin atau bermusuh, tidak hadir dan mengkritik ahli lain. Ini boleh memusnahkan dinamika kelompok yang sihat. Sebagai kaunselor, kita bertanggungjawab mengurus kedua-dua jenis tingkah laku ini. Seperti contoh dalam slide, apabila seorang ahli mendominasi sesi, kaunselor perlu bercampur tangan dengan berkata, "Terima kasih, adakah ahli lain ada pandangan tentang perkara ini?" Ini cara halus tapi memberi kesan untuk mengimbangi penglibatan. Faktor ke-8 dan terakhir dalam bahagian faktor keberkesanan ialah keterbukaan. Keterbukaan adalah kesanggupan ahli dan kaunselor menerima idea,
perasaan, maklum balas serta pengalaman baharu tanpa menjadi defensif. Ia melibatkan minda terbuka dan sikap tidak prejudis. Terdapat 3 dimensi keterbukaan iaitu emosi, kognitif dan tingkah laku. Keterbukaan emosi bermakna sanggup meluahkan emosi sebenar tanpa menyorok atau memendamnya. Keterbukaan kognitif pula bermakna bersedia mempertimbangkan perspektif berbeza. Dan keterbukaan tingkah laku bermakna bersedia mencuba pendekatan baharu. Contoh dalam slide ini sangat menarik. Seorang ahli yang biasa menyelesaikan masalah secara bersendirian pada mulanya menolak cadangan ahli lain. Namun, selepas sesi keempat, dia mula mencuba pendekatan yang dicadangkan dan mendapati ia berkesan. Ini menunjukkan bahawa keterbukaan bukan sesuatu yang berlaku serta-merta. Ia memerlukan masa, kepercayaan dan persekitaran yang selamat untuk berkembang. Demikianlah tadi 8 faktor keberkesanan kaunseling kelompok. Sekarang, kita akan beralih kepada bahagian seterusnya, iaitu halangan pelaksanaan. Kita akan lihat 5 kategori halangan yang boleh menjejaskan keberkesanan kaunseling kelompok. Penting untuk kita fahami, halangan ini bukan sebagai masalah yang tidak boleh diselesaikan, tetapi sebagai cabaran yang perlu kita urus secara profesional. 5 kategori halangan ialah fizikal, psikologikal, sosial, persekitaran dan kemahiran fasilitator. Mari kita bincangkan setiap satu. Halangan pertama ialah halangan fizikal. Halangan fizikal merujuk kepada keadaan atau kekurangan dalam persekitaran fizikal yang menghalang proses kaunseling kelompok berjalan dengan lancar. Terdapat 4 halangan fizikal utama iaitu ruang yang tidak mencukupi, kurang privasi dan bising, peralatan tidak lengkap dan lokasi sukar dicapai. Setiap halangan ini mempunyai kesan yang jelas. Bilik yang sempit menyebabkan ahli berasa tertekan. Bunyi bising membuat ahli bimbang percakapan didengari oleh orang lain. Peralatan yang tidak lengkap mengganggu kelancaran aktiviti dan lokasi sukar dicapai menyebabkan kehadiran ahli tidak konsisten. Contoh situasi yang amat relevan dengan konteks sekolah di Malaysia. Sesi kaunseling kelompok terpaksa diadakan di sudut kantin sekolah. Kebisingan pelajar lain dan orang lalu lalang menyebabkan ahli berbisik-bisik dan tidak bersedia untuk berkongsi masalah yang sensitif. Sebagai kaunselor, kita perlu memperjuangkan kemudahan yang sesuai kepada pihak pentadbir. Ini bukan soal kemewahan, tetapi ini keperluan untuk sesi kaunseling kelompok yang berkesan. Halangan kedua ialah halangan psikologikal dan ini antara yang paling sukar untuk ditangani kerana ia berlaku dalam diri ahli. Halangan psikologikal melibatkan faktor dalaman seperti ketakutan mendedahkan diri, prasangka dan tidak percaya, konflik peribadi ahli, motivasi rendah, pertahanan diri tinggi dan trauma lalu. Setiap satu ini adalah tembok dalaman yang menghalang ahli daripada terlibat secara bermakna. Contoh yang paling biasa kita lihat dalam konteks sekolah, seorang pelajar hadir ke sesi kerana diarahkan kaunselor sekolah. Bukan atas kemahuan sendiri. Dia duduk bersedekap tangan, tidak menjawab soalan dan mengelak hubungan mata. Ini tanda motivasi dan kepercayaan yang rendah. Sebagai kaunselor, kita perlu sabar dan tidak memaksa. Halangan psikologikal tidak boleh diatasi dalam sehari. Ia memerlukan pendekatan yang sistematik dan penuh empati serta masa yang mencukupi untuk bina kepercayaan secara bertahap. Halangan ketiga ialah halangan sosial. Halangan sosial merujuk kepada faktor hubungan antara manusia, norma budaya, tekanan masyarakat
dan stigma yang menghalang penyertaan bermakna dalam sesi. 3 halangan sosial utama ialah perbezaan latar belakang, stigma kaunseling dan tekanan rakan sebaya. Yang paling berimpak besar dalam konteks Malaysia ialah stigma kaunseling. Ramai dalam masyarakat kita masih beranggapan kaunseling hanya untuk orang yang ada masalah mental. Persepsi ini menyebabkan rasa malu untuk menyertai sesi, tekanan keluarga supaya tidak hadir dan norma budaya yang tidak menggalakkan luahan emosi. Seperti contoh dalam slide, seorang ahli enggan berkongsi masalah kerana rakannya berkata, "Kaunseling tu untuk orang yang ada masalah mental je." Stigma ini menghalangnya daripada terlibat secara ikhlas. Ini cabaran besar bagi kaunselor Malaysia. Kita bukan sahaja perlu berhadapan dengan masalah ahli dalam sesi, tetapi kita juga perlu berhadapan dengan persepsi masyarakat di luar bilik kaunseling. Pendidikan awam tentang kepentingan kaunseling adalah sebahagian daripada tanggungjawab profesional kita. Halangan keempat ialah halangan persekitaran, iaitu faktor luaran yang berada di luar kawalan langsung kaunselor dan ahli. Ini termasuklah dasar dan prosedur institusi, jadual dan masa yang tidak sesuai, kurang sokongan pentadbiran serta gangguan luar yang tidak dijangka. Halangan ini sering diabaikan dalam perbincangan kaunseling, tetapi kesannya sangatlah besar. Contoh dalam slide ini menggambarkan realiti sebenar. Sesi dijadualkan pada hari Jumaat pukul 2 petang. Waktu pelajar penat. Pentadbir tidak memberi waktu ganti dan kaunselor terpaksa meneruskan sesi dengan ahli yang mengantuk dan tidak bersemangat. Implikasinya jelas. Tumpuan dan penglibatan ahli amat berkurangan dan sesi tidak memberikan manfaat yang sepatutnya. Sebagai kaunselor, kita perlu berani berdialog dengan pihak pentadbiran untuk mendapatkan slot masa yang lebih sesuai. Ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab profesional dan kepimpinan kaunselor dalam institusi. Halangan kelima dan paling kritikal ialah kelemahan kemahiran fasilitator sendiri. Saya katakan paling kritikal kerana halangan lain mungkin boleh diperbaiki oleh faktor lain. Tetapi jika kaunselor itu sendiri lemah kemahirannya, keseluruhan proses akan terjejas tanpa mengira betapa sempurnanya faktor lain. 6 kelemahan utama ialah lemah komunikasi, tidak bersedia untuk urus konflik, kurang empati dan kepekaan, sukar untuk kekal fokus, tidak konsisten dan tidak neutral. Contoh dalam slide ini amat realistik. Dalam sesi, 2 ahli mula bertengkar tentang cara menyelesaikan masalah. Kaunselor berasa tidak selesa dan terus menukar topik tanpa menangani konflik tersebut. Akibatnya, ketegangan kekal hingga sesi berikutnya. Ini situasi yang boleh berlaku kepada mana-mana kaunselor yang tidak terlatih mengurus konflik dalam kelompok. Dan konflik yang tidak diselesaikan akan terus membara dan merosakkan dinamika kelompok secara keseluruhan. Sebagai bakal kaunselor, ini adalah peringatan kepada kita di mana kita perlu sentiasa meningkatkan kemahiran diri melalui latihan, kepakaran dan mendedahkan kepada situasi sebenar. Kita masuk ke bahagian yang terakhir, iaitu analisis hubungan dan cadangan penambahbaikan. Ini bahagian yang paling penting dari sudut analisis kritikal. Slide ini menunjukkan hubungan dua hala antara faktor keberkesanan dan halangan pelaksanaan. Ini bukan sekadar senarai, ini analisis mendalam tentang bagaimana setiap halangan secara langsung menyerang faktor keberkesanan yang berkaitan. Marilah kita lihat setiap pasangan. Pasangan yang pertama, persekitaran kondusif dan halangan fizikal. Bilik yang bising dan sempit menghapuskan rasa selamat ahli untuk membuka diri.
Ini bermakna tidak kira betapa baik pun kemahiran kaunselor, jika persekitaran tidak kondusif, proses pendedahan kendiri tidak akan berlaku. Pasangan kedua, kemahiran pemudah cara dan halangan psikologikal. Ketakutan dan prasangka ahli menghalang iklim kepercayaan terbina. Ini menjejaskan keberkesanan semua kemahiran teknikal kaunselor kerana ahli tidak terbuka untuk menerima intervensi. Pasangan ketiga, kepercayaan dan suasana terapeutik dan kelemahan fasilitator. Kaunselor yang tidak tulen dan tidak berempati memusnahkan iklim kepercayaan yang sukar dibina. Ini adalah pasangan yang paling kritikal kerana kelemahan fasilitator boleh meruntuhkan keseluruhan struktur terapeutik. Pasangan yang keempat, penglibatan dan keterbukaan dan halangan sosial. Stigma sosial dan tekanan rakan sebaya mengurangkan minat ahli untuk terlibat aktif. Walaupun kaunselor telah mewujudkan persekitaran yang kondusif dan terapeutik, jika ahli membawa masuk stigma dari luar, penglibatan mereka akan terbatas. Pasangan yang kelima, kesinambungan kelompok dan halangan persekitaran. Dasar dan jadual yang tidak sesuai mengganggu konsistensi proses kaunseling. Kaunseling kelompok memerlukan kesinambungan setiap sesi bina di atas sesi sebelumnya. Jika jadual tidak konsisten, momentum kelompok hilang. Analisis ini mengajar kita satu perkara penting, iaitu faktor keberkesanan dan halangan adalah dua sisi yang sama. Untuk memaksimumkan keberkesanan, kita mesti mengatasi halangan yang sepadan secara serentak. Berdasarkan analisis tersebut, saya mengemukakan 4 cadangan penambahbaikan yang praktikal dan boleh dilaksanakan. Cadangan yang pertama ialah perkukuhkan kemahiran fasilitator. Ini adalah keutamaan pertama kerana kelemahan fasilitator adalah halangan yang paling kritikal. Latihan pemudah caraan berkala, program intervensi dan mentoring profesional serta pendedahan kepada kes dan simulasi sebenar perlu dilaksanakan secara berterusan. Bukan sekali sahaja semasa belajar, tetapi sepanjang kerjaya sebagai kaunselor. Cadangan saya yang kedua ialah perbaikikan persekitaran dan infrastruktur. Bilik khas berkonsep terapeutik dengan privasi yang terjamin, susunan kursi bulatan, pencahayaan lembut dan teknologi digital sokongan. Ini perlu diperjuangkan oleh setiap kaunselor kepada institusi mereka. Cadangan yang ketiga ialah urus dinamika dan keahlian. Pemilihan ahli yang bersesuaian dan teliti pada peringkat awal akan mengurangkan halangan psikologikal dan sosial. Penetapan norma kelompok yang jelas dari awal sesi juga penting untuk mewujudkan persekitaran yang selamat. Dan cadangan saya yang terakhir ialah dapatkan sokongan institusi. Ini termasuklah advokasi untuk dasar sokongan kaunseling kelompok. Peruntukan masa dan kemudahan yang mencukupi serta meningkatkan literasi kaunseling dalam masyarakat untuk mengurangkan stigma. Keempat-empat cadangan ini boleh memperkasakan keberkesanan program kaunseling kelompok secara keseluruhan. Sebagai rumusan, perbentangan ini telah menghuraikan 3 perkara utama. Yang pertama, keberkesanan kaunseling kelompok dipengaruhi oleh 8 faktor yang saling melengkapi bermula daripada persekitaran kondusif sehinggalah keterbukaan ahli. Kesemua faktor ini tidak boleh diabaikan kerana ia membentuk ekosistem terapeutik yang lengkap. Yang kedua, halangan seperti faktor psikologikal, sosial dan persekitaran boleh menjejaskan interaksi dan keberkesanan sesi secara mendalam. Halangan ini nyata dan ia berlaku di lapangan sebenar, bukan sekadar teori.
Yang ketiga, dan ini yang paling penting, faktor keberkesanan dan halangan adalah saling berkaitan dalam menentukan hasil proses kaunseling kelompok. Kaunselor memainkan peranan penting dalam mengurus dinamika kelompok dan bagi memastikan perubahan positif berlaku. Sebagai bakal kaunselor, kita perlu bersedia secara kognitif, emosi dan kemahiran untuk menghadapi realiti ini. Kerana tugas kaunselor bukan mudah, tetapi ia adalah tugas yang mulia dan memberi impak besar kepada kehidupan manusia. Sekian perbincangan saya. Terima kasih kepada Puan Hasfariza atas bimbingan sepanjang kursus ini dan terima kasih kepada rakan-rakan atas perhatian yang diberikan sepanjang perbincangan ini. Semoga perbincangan ini memberi manfaat dan dapat kita bawa bersama sebagai panduan dalam kerjaya kaunselor kita pada masa hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.